Dan untuk perkembangan terkini, kes rasuah dan salah guna kuasa melibatkan bekas Panglima Tentera Darat Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan dan isteri di Mahkamah Khas Rasuah Kuala Lumpur. Kita bersama sekali lagi wartawan Siti Khadijah Jaafar di lokasi. Silakan Siti. Ya, Afrina, kes rasuah membabitkan bekas Panglima Tentera Darat PTD Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan baru saja selesai sebentar tadi sekitar kira-kira pukul 9.35 pagi tadi, yang mana beliau mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan rasuah berjumlah 2.12 juta ringgit di Mahkamah Session 9 di sini. Dan pengakuan itu dibuat sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, yang mana Tan Sri Muhammad Hafizuddin 58 tahun didakwa menerima hasil aktiviti haram iaitu wang masing-masing berjumlah RM969,000, RM474,850, RM488,550 dan juga RM190,000 yang dimasukkan ke dalam 3 akaun bank miliknya. Perbuatan itu didakwa dilakukan di 3 cawangan bank di sekitar Kuala Lumpur antara 2 Februari 2024 hingga 7 November 2025. Pendakwaan dijalankan mengikut subsection 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum mengikut subsection 4-1 Akta sama, dan jika sabit kesalahan beliau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai kesalahan itu atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Dan difahamkan ketika ini kes membabitkan isteri beliau masih lagi berlangsung di Mahkamah Session 8. Itu sahaja dahulu yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama dengan anda, Afrina.